Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Baik murid-murid, hari ini kita akan menjalankan simulasi aktiviti Inquiry 2 bagi bab 4 Sains tingkatan 3. Aktiviti Inquiry 2 ini adalah bertujuan untuk menunjukkan bahawa sebatian semula jadi ialah gabungan beberapa unsur. Bahan-bahan yang diperlukan untuk aktiviti Inquiry 2 ini ialah serbuk kalsium karbonat, air kapur dan juga asid hidroklorik cair. Arahan yang pertama untuk menjalankan aktiviti Inquiry 2 ini, yang pertama masukkan 1 spatula kalsium karbonat ke dalam tabung didih. Kedua, tuangkan 10 ml asid hidroklorik cair ke dalam tabung didih. Dan yang ketiga, sediakan radas untuk menguji sifat gas yang dibebaskan dengan melalukannya ke dalam air kapur seperti gambar raja berikut. Ini adalah susunan radas untuk menguji gas yang dibebaskan. Dan mari kita lihat pemerhatian daripada aktiviti Inquiry ini. Keadaan air kapur selepas gas yang dibebaskan melaluinya akan menjadi keruh. Perbincangan daripada aktiviti Inquiry ini menunjukkan bahawa campuran kalsium karbonat dan asid hidroklorik cair akan membebaskan gas karbon dioksida. Dan murid-murid boleh melihat persamaan kimia iaitu kalsium karbonat apabila bertindak balas dengan asid hidroklorik cair akan membebaskan kalsium klorida, gas karbon dioksida dan juga air. Gas karbon dioksida apabila melalui air kapur akan bertukar menjadi keruh. Kesimpulan daripada aktiviti Inquiry 2 ini membuktikan bahawa kalsium karbonat iaitu CaCO3 terdiri daripada 3 unsur iaitu kalsium, karbon dan oksigen. Sekian, terima kasih.